Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 ingin melakukan micro teaching. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan, iaitu daripada saya sendiri. Nama saya Ain Umairah binti Zulkifli, nombor matrik 076-46, dan rakan-rakan saya iaitu saya Nurbalis Jamil binti Naziri 076900. Saya Siti Nabila Rita Azman 077372. Saya Nuri Adrana binti Zari Ahmad 076972. Okey, jadi izinkan kami untuk memulakan micro teaching. Tiba-tiba ish. Kenapa dah sebut-sebut? Manja kan? Bangun semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Okey, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina nikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih Ustazah. Jadi sebelum tu Ustazah nak tanya semua sihat tak? Sihat. Ada yang tak sihat? Jadi semua bersemangat tak ni nak belajar? Semangat. Makan? Dah. Bersedia ke? Dah. Ustazah pun semangat nak ajar kamu. Okey, jadi dekat tangan Ustazah ni ada 2 gambar. Nampak tak? Jelas? Jelas. Okey, ni gambar apa? Apa? Apa ini? Ini gambar apa? Solat. Solat apa ni? Solat fardu. Ni? Fardu ain. Shopee. Jual beli Ha? Jual beli beras. Beras? Betul ke beras? beras. Okey. Jadi kamu semua boleh tahu tak kaitan 2 gambar ni dengan tajuk kita hari ni? Tahu tak? Boleh teka tak agak-agak tajuk apa? Macam mana kamu tahu fardu ain? Wajib. Sebab wajib ni? Harus. Pandai. Pandai. Okey, jadi ni gambar solat. Solat hukumnya apa? Ini wajib ialah fardu ain. Pandai. Jadi kalau ni fardu ain, urus niaga Islam ni apa? Fardu pandai. Jadi tajuk kita pembelajaran ni ialah konsep fardu ain dan fardu kifayah. Okey. Kenapa awak lambat? Kenapa you belajar lelaki duduk belakang? Tak dengar? Tak baik macam tu dengan Ustazah. Bukan, yang sebelah sana bising. Oh ya ke? Okey, kita tengok. Cuba baca balik apa tajuk kita nak belajar hari ni. Konsep fardu ain dan fardu kifayah. Okey, kita tengok dulu. Apa itu fardu ain? Okey, saya nak tanya. Apa itu fardu ain yang awak faham? Wajib. Semua orang kena buat. Semua orang kena buat. Yang lelaki? Wajib. Wajib je. Wajib. Ini undang-undang belajar perempuan. Ibadah. Ibadah. Okey, ibadah. Okey, sekarang kita tengok apa itu fardu ain. Okey. Baik. Ustazah baca, awak dengar betul-betul tau? Okey, tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas setiap orang Islam yang mukallaf. Okey, minta untuk pelajar semua ulang balik tuntutan. Allah ke atas setiap orang Islam
syarat untuk mengerjakan kewajipan fardu ain. Antaranya apa? Berakal. Lagi? Islam. Dan balik. Kalau balik tu perempuan. Perempuan bila kita nak tahu bila balik? Dah datang. Hai. Yang lelaki? Hai mani. Hai mandi. Okey. Mimpi. Okey. Kita masuk. Okey. Sekiranya tuntutan ini tidak dilaksanakan, maka individu tersebut akan berdosa. Okey. Kenapa dia cakap macam tu? Sekiranya tuntutan ini tidak dilaksanakan, maka individu akan berdosa. Siapa faham ayat ini? Kalau tinggal berdosa. Okey, saya nak tanya, apa contoh fardu ain yang kita tahu? Solat. Puasa. Zakat. Okey, siapa solat pernah tadi? Solat pernah. Okey. Sazana, awak ingat jangan bercakap. Dengar. Jangan bercakap. Okey, dengar apa saya cakap. Okey, tuntutan yang ditetapkan oleh setiap ke atas setiap orang Islam mukallaf. Ingat nanti saya akan tanya. Ingat Okey, seterusnya kita tengok apa contoh fardu ain. Okey, gambar pertama. Gambar apa tu? Ada perempuan. Lagi? Lelaki. Okey, perempuan tu dia tengah pakai apa sebenarnya? Tudung dia apa ke pendek ke? Apa? Baju dia besar ke? Ketat ke? Lelaki macam mana? Dia pakai seluar pendek ke seluar panjang? Panjang. Kalau lelaki, saya nak tanya, lelaki aurat dia macam mana? Pusat hingga lutut. Kalau perempuan? Okey, kalau Sazah hari ni tutup tak? Tutup. Alhamdulillah, semua tutup. Tutup. Okey, tutup. Lelaki saya pesan jangan pakai seluar pendek atas Jalan. Salah tu, dengar dulu saya cakap apa. Okey, kita tengok gambar kedua apa tu? Sujud. Ada sejadah kan? Allah. Okey, kita tutup. Tak nampak slipper ni. Jangan tutup. Okey. Okey, apa ni? Di tengah perbuatannya apa? Solat. Solat apa? Solat fardu. Dalam satu hari kita kena solat berapa kali? 5. Salah. Solat apa? Subuh. Okey, subuh solat benar tak? Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih. Semoga semua masuk syurga. Amin. Okey, kita tengok yang ketiga. Apa tu? Makan kurma. Ada air lagi. Kenapa ni? Okey. Kenapa? Okey, Sazah bagi. Awak semua dengar. Okey, Sazah cakap, okey, saya bagi satu situasi. Satu hari tu awak tak makan, tak minum. Lepas tu, lepas maghrib bawa makan. So apa perbuatan tu? Puasa di bulan Ramadan. Semua pandai. Okey, kita tengok dulu. Okey, kita terus masuk pada apa itu fardu kifayah. Okey. Siapa tahu fardu kifayah? Siapa volunteer? Okey. Ipeh. Okey, apa Ipeh fardu kifayah? Benda tu Yang kita dalam masyarakat kita kena buat, tapi dalam satu masyarakat. Okey, bagus. Tak apa. Nanti kita tengok apa jawapan dia sebenar, okey? Bagus. Ipeh dia berani untuk menyuarakan pandangan. Okey. Okey, kita tengok apa maksud dia? Tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas masyarakat Islam secara kolektif. Boleh baca sama-sama? Boleh. 1, 2, 3. Tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas masyarakat Islam secara kolektif. Kolektif ni, apa maksud kolektif? Berkumpul. Satu kumpulan. Betul? Okey, dalam satu kumpulan maksud
sesuatu perkara fardu kifayah perlu dilaksanakan, semua orang kena buat ke ataupun sebahagian saja? Sebahagian. Okey, tengok. Sekiranya sebahagian saja yang melaksanakan tuntutan fardu kifayah, maka gugurlah kewajipan tersebut ke atas orang Islam yang lain. Ada orang lambat? Awak lambat kenapa? Okey, awak duduk. Cepat sikit, duduk. Okey. Lain kali awak jangan lambat tau, Ustazah. Baik, Ustazah. Okey, bagus. Nampak? Okey, awak faham dah ni? Saya tanya, awak faham dah yang ni apa maksud dia? Kalau dalam satu masyarakat, semua orang ke sebahagian sahaja yang kena buat? Semua ke sebahagian? Sebahagian. Okey, bagus. Okey, kita tengok dulu. Contoh dia. Mesti awak tak faham kan apa benda tu sunat fardu kifayah ni? Betul kan? Okey, tengok gambar pertama. Gambar apa tu? Solat jenazah. Okey, solat jenazah. Okey. Siapa pernah jadi jenazah? Saya. Siapa pernah masuk? Bukan, ada saya. Awak pernah jadi jenazah? Benar, masa saya. Takkan? Okey. Okey, siapa pernah pergi camp study solat ke ataupun camp kita khusus jenazah? Siapa pernah? Saya. Okey, bagus. Kat situ dia belajar untuk apa? Urusan jenazah. jenazah. Bagus. Hafalkan. Okey. Kita tengok gambar yang kedua. Apa tu gambar kedua? Pekerja. Okey, apa lagi tu? Yang tutup print tu dia buat apa tu? Doktor. Biru. Okey, yang ketiga tu yang bawah tu apa? Jurutera. Jurutera. Yang keempat? Accountant. Patamin. Awak nak jadi patamin ke? Tak nak. Ha? Okey, tengok ni. Dia kenapa dinamakan usahawan Muslim? Alamak, tertekan. Tengok sini dulu, okey. Usahawan Muslim. Okey, kenapa dinamakan usahawan Muslim dalam kita punya seharian ni? Kenapa cikgu kadang ada orang Islam, kadang ada non-Muslim. Doktor ada non-Muslim, ada Islam juga. Kenapa? Ada tahu tak jawapan dia kenapa? Okey, tak tahu. Okey, saya bagi situasi Senyapnya. Okey, saya bagi situasi. Contoh, awak pergi mall, shopping mall. Okey, awak pergi, awak tengah lapar sangat lapar. Tapi awak masuk sini semua ni makanan non-Muslim, ni non-Muslim, semua tak ada orang Islam yang buat. Lepas tu macam mana awak nak makan? Takkan awak nak makan? Awak akan makan ke? Sedangkan awak ada pilihan lagi yang lain. Awak akan makan ke makanan yang non-Muslim buat? Takkan? Sebab tu dalam Islam wajib ke atas masyarakat untuk menuntut ilmu dalam pelbagai bidang. Seperti guru, bomba ke? Faham? Boleh nampak tak? Boleh. Lelaki ke? Pelajar lelaki nampak? Nampak. Ada perempuan nampak? Nampak. Jelas Jelas. Okey, gambar yang seterusnya. Gambar apa ni? Solat berjemaah. Okey, solat berjemaah ni kenapa dia fardu kifayah? Sebab dia sunat sunat muakkad, sunat yang dituntut. Okey, dia perlu dilakukan dalam sesebuah masyarakat. Okey, sekarang Ustazah nak uji kefahaman awak berdasarkan gambar. Untuk saya tahu awak faham tak sebenarnya perbezaan antara fardu ain dan fardu kifayah. Okey, gambar pertama ni gambar untuk fardu apa? Kifayah. Okey, bagus. Yang kedua, gambar yang kedua jap. Perempuan dan lelaki. Fardu ain sebab perbuatan solat fardu. Solat fardu, solat yang wajib dilakukan ke atas setiap muslim. Okey, yang ketiga, ni solat berjemaah. Fardu kifayah. Bagus. Okey, sekarang kita akan masuk kepada kesan kepada individu, masyarakat dan negara.
Okey, tadi kita semua dah belajar tentang apa tadi? Tentang maksud fardu ain dan juga fardu kifayah. Okey, sekarang kita masuk kesan penghayatan. Penghayatan apa? Tentang fardu ain dan fardu kifayah. Okey, kesannya adalah terbagi pada 3. Yang pertama apa? Diri. Kedua, masyarakat. Yang ketiga, negara. Okey, yang pertama kita akan tengok dulu kesan penghayatan kepada diri. Okey, yang pertama. Okey, baca semua sama-sama. Membentuk kepribadian muslim yang sejati. Okey, muslim yang sejati. Yang awak semua tahu muslim yang sejati tu macam mana? Tak tinggal solat. Tak tengok solat lagi? Amalkan nilai Islam lagi? Puasa. Pandai. Jadi bila nak membentuk, kalau kesan penghayatan, kesan fardu ain tadi wajib kan? Fardu kifayah adalah ada amalan-amalan yang dituntut. Okey, dia akan membentuk kepribadian muslim yang sejati pada diri. Okey, yang kedua baca. Berusaha menjadi individu kreatif dan inovatif. Okey, kenapa untuk penghayatan boleh berusaha menjadi individu kreatif dan inovatif? Okey, Ustazah bagi contoh. Kalau awak nanti dah besar, awak nak jadi seorang guru nanti. Perlu ke kalau kat guru kan? Guna buku teks je untuk zaman sekarang ni. No. Tak kan? Kena buat bahan bantu Mengajar. Kena kreatif tak? Kena ada idea baru tak? Kena. Jadi dia akan berusaha lah. Diri kita sendiri akan berusaha untuk menjadi seorang yang kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir untuk diri apa dia? Membentuk Rohani, jasmani, emosi dan intelek. Okey, biasa kita dengar ni dekat mana? Singkatan dia apa? Jerry. Pandai. Dah pandai projek cikgu dah korang semua. Okey, yang pertama ni kata kenapa membentuk keseimbangan? Okey, yang pertama kalau kita solat fardu kan berkaitan dengan rohani. Kalau kita nak solat, kalau kita sihat berkaitan dengan jasmani. Lepas tu kalau lepas contoh, kita dalam keadaan marah, lepas tu kita dah solat, emosi kita terjaga tak? Terjaga. Dan lepas tu contoh kita jadi seorang guru. Bila kita dah habis solat, kita jaga emosi kita, kita jadi orang yang berintelek tak? Intelek kan? Kita sabar, kita jadi orang lebih bijak, orang yang boleh berfikir. Okey, seterusnya kita akan masuk pada masyarakat. okey kepada masyarakat. Masyarakat ni apa tadi? Yang perkataan yang mula-mula tadi. Kolektif. Masyarakat ada selain kolektif, kelompok tu yang ramai-ramai tu. Okey. Okey, yang pertama adalah baca sama-sama. Keperluan hidup masyarakat Islam dapat dipenuhi. Okey, kenapa dia kata keperluan hidup masyarakat Islam dapat dipenuhi? Contoh, kalau awak sebagai pelajar, awak sakit jumpa siapa? Doktor lah. Adakah awak sakit? Tak apalah, ya Allah, semoga kau sihatkan aku. Awak tak makan ubat pun tak apa, ya Allah. Macam tu, ada ke? Okey, kalau basikal, motor ke rosak, jumpa siapa? Komen. Komen. Awak betulkan sendiri ke? Tak. Awak betul sendiri? Kadang-kadang betul sendiri. Allah Akbar, bagusnya ada kemahiran tu. Okey. Okey, tak apa. Itu adalah keperluan hidup masyarakat lah. Kiranya dipenuhi. Bila kita memerlukan satu sama lain. Okey. Yang kedua apa dia? Membentuk masyarakat yang bertanggungjawab. Yang bertanggungjawab. Okey, kenapa membentuk masyarakat yang bertanggungjawab? Sebab bila masyarakat kita ni dia rasa dia bertanggungjawab untuk mengajar, bila jadi doktor perlu jaga pesakit, bila jadi pomen kena betulkan kenderaan orang lain, beri manfaat kepada orang lain. Sebab itulah penghayatan dalam nilai Islam tu ada dalam diri setiap masyarakat. Okey, dan yang ketiga baca sama-sama. Mewujudkan masyarakat yang berpadu antara satu sama lain. Tadi dia sama lah, dia berkait juga antara satu sama lain. Kalau doktor sakit, kalau doktor sakit dia boleh jumpa doktor lain tak? Boleh? Boleh. Kalau guru lain dia memerlukan ilmu lain, jumpa guru lain tak? Boleh. Memerlukan. Lepas tu kalau guru lain tu sakit, jumpa doktor tak? Jumpa. Lepas tu kalau doktor ni nak betulkan kereta, kena jumpa pomen tak? Jumpa. Jadi masyarakat ni saling membantu antara satu satu sama sama lain. lain. Okey, dan yang terakhir adalah Negara. kepada negara. Kejap ya. Okey, terakhir pada negara. Okey, yang pertama apa dia baca? Negara aman dan bebas daripada kejahatan negara. Negara aman dan bebas daripada
kejadian jenayah. Bila kita kata bebas daripada kejadian jenayah ni, kalau kita rasa cukup, adakah kita nak mencuri? Tak. Kalau kita rasa cukup, adakah kita nak merompak? Tak. Ada kan? Bila mana dekat situ, negara kita akan aman lah. Dan bebas daripada kejadian jenayah. Yang kedua, baca. Ekonomi negara berkembang pesat kerana jauh dari rasuah. Bila kita mana kita kata ekonomi negara berkembang dengan pesat kerana jauh dari rasuah. Okey, kalau kita jadi contoh lah. Kalau kita tengok contoh dekat sebuah sekolah, mana-mana sekolah lah. Kalau kita contoh bahasa rasuah, contoh ada ibu bapa datang. Cikgu, anak saya dapat 50. Markah 50%, boleh tak nak dapat 80%? Pasal ada cikgu yang tak berintegriti. Dia cakap, boleh bayar 10,000, nanti dia dapat 90%. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Maksudnya dia makan Rasuah. Macam tu, okey? Okey, dan yang ketiga baca, Nas. Pembangunan negara dapat dilaksanakan secara terancang dan bersepadu. Kenapa dikatakan terancang dan bersepadu? Bersepadu maksudnya apa? Seimbang dunia dan akhirat. Okey. Bila kita dah tahu tadi kesan penghayatan, kita akan masuk kepada hubung kait antara fardu ain dan fardu kifayah. Walaupun kita fardu ain ni wajib, fardu kifayah ni ada yang sunat, ada yang buat boleh tak buat pun boleh, tapi buat lagi Baik. bagus dan baik. Okey, kita tengok contoh yang pertama lah. Fardu ain, setiap orang Islam wajib menunaikan solat. Okey, antara syarat sah solat termasuk menutup aurat. Okey, itu fardu ain. Okey, contoh. Okey. Fardu kifayah pula adalah untuk memenuhi keperluan pakaian yang menutup aurat tadi, untuk solat tadi, perlu ada orang Islam yang boleh membekalkan keperluan tersebut. Okey, ini fardu kifayah. Kena ada usahawan, perlu ada pekerja yang buat telekung, perlu ada orang yang buat mesin, betul tak? Kalau tak ada orang yang buat mesin tu, adakah fardu kifayah ni terlaksana? Tidak. Kan? Okey, contohnya kemahiran dalam pembuatan benang. Okey, siapa nak buat benang? Siapa pernah buat benang? Tak pernah. Tak pernah, Ustazah pun tak pernah. Okey, kemahiran dalam mencipta mesin. Okey, siapa pernah tengok mesin, pernah membaiki mesin ke? Siapa pernah? Mesin jahit. Repair, pernah repair mesin? Repair? Mesin apa awak repair? Mesin basuh. Boleh lah nanti tolong kau Ustazah mesin basuh tu kadang rosak. Okey. Dan kemahiran berjahit bagi mencipta pakaian. Siapa pernah menjahit? Berjahit telekung, siapa pernah? Pernah jahit telekung? Ya Allah, telekung tu jenis kain kan? Jenis kain, bagus. Jahit nentek. Baguslah, pandai. Baru tingkatan 3 dah pandai menjahit. Kawan Ustazah sampai sekarang tak pandai menjahit walaupun dah besar. Okey, belum ada kat situ, nampak tak? Fardu ain wajib menutup aurat ketika solat. Kan? Kalau pakai Ustazah dulu terus solat tak? Boleh. Okey, siapa yang buat tudung Ustazah ni? Mesin. Siapa yang gerakkan mesin tu? Orang usahawan tu kan. Jadi dia kaitan tak kita nak solat, tudung nak pakai ni, lepas tu nak pakai stokeh, pakai handsock tutup aurat. Mesti ada orang yang buat handsock ni kan? Mesti ada orang yang buat tu. Jadi itu adalah kaitan fardu ain dan fardu kifayah. Faham ya semua? Faham. Okey, ada soalan tak? Tak ada. Ada Tak yang kalian tak faham tentang topik-topik yang kita belajar hari ni? Betul Kita tak semangat je. Betul. Okey, sekarang ni Ustazah nak buat beberapa aktiviti dengan korang dan dengan kalian. Wah, aktiviti apa tu? Okey, uskut. Okey, semua dengar. Ustazah nak korang semua cari pasangan masing-masing. Pasangan masing-masing. Yes, pasangan. Korang 2 orang. Okey. Ustazah kira sampai 10. Semua dah ada pasangan Dah. Okey. Irfanuddin, mana pasangan kamu? Anis, pasangan kamu mana? Tak ada. Kamu dah ada pasangan ke? Tak apa, boleh. Ni korang boleh? Okey. So, saya nak minta pasangan yang pertama untuk ke hadapan. Wakil-wakil. Tak. Semua. Anis. Pilih.
Jadi saya tanya soalan, saya buka soalan, semua dah faham kan? Okay, so aktiviti kita hari ni kita akan adakan perbincangan. Okay, sini ke depan ni. Mana Kak Mak? So, aktiviti hari ni setiap pasangan akan dapat satu kertas. Okay, dalam kertas tu pasangan tu kena berlakon. Yay, I like it. Okay, dengar. Arahan Sazah belum habis. Okay, berlakon tanpa memberi hint kepada rakan-rakan di kelas. Jadi, Tak ada orang tunggu sini rasa tadi datang. Bilik depan. Saya tanya. Jangan satu tanya. Aiman Allah. okay, bertenang. Orang paling memenek. Alamak. Online ke? Ada banyak dah. Ada tu. Tapi tak ada. Kosong tadi. Tak dengan abang. Depan tu boleh tak? Bukan jadi tu start LCD jadi. Tak ada LCD ke Ustaz? Ada je kan? Dulu waktu itu kena dekat asas. Saya guna rasa macam bangun gitu. Macam. Habiskan cepat. Okay, belum. Baru bagi arahan. Okay, so kalian semua kena meneka dan membincangkan situasi tersebut sama ada ia fardu ain atau fardu kifayah. Yes, Ustazah kena adil Ayat. Ayah angkat tangan dulu. Jawab angkat tangan kan? Yang ini tak ada hadiah. Oh, tak ada hadiah. Kita akan bicara mereka. Tak apa. Ini yang Macam mana weh? Anis, go. Boleh. Okey. Sekejap Ustazah tak fokus. Okey, dengar perbuatan ni setiap individu Muslim kena buat. Solat. Okey, bukan. Dia macam bercakap di depan orang. Angkat tangan lah Syu. Bukan. Dia Gajah. Baby jatuh. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Mengajar cik. Ha? Mengajar. Dakwah. Lagi ke? kertas ni tertulis berdakwah dan menyebarkan Islam. Jadi apa Boleh nama lah. kaumnya? Fardu kifayah. Maksudnya kenapa fardu kifayah? Sebab dia hanya sebatas berapa je. Ada juga pendakwah. Lagi? Siapa nak jawab? Dengan yakin? Dan tak perlu semua orang buat betul. Okay. Terima kasih. Baik, pasangan lelaki Islam. Irfan Nurdin, sila ke depan. Cepat, Ustazah nak kejar masa ni. Dua orang lah. Ni main-main ni saya bagi pergi sekolah banyak. Bagi sudah bagi. Cepat sikit. Teka. Labbaik Allahumma labbaik. Hukum dia fardu ain tapi bagi yang mampu. Betul. Oi.
Madilah. Madihah. Yeay, Madiha, yeay. Yeay. Go Madiha, go go. Lepas ni Hani. Tak dengar lah. Hani dengar. Semua fokus. Ada. Ada tak ada? Okey, perbuatan ni ia tentang kita ramai-ramai dekat satu tempat. Contoh kita berbincang tentang apa? Tentang asteroid kesihatan. Ilmu falak. Sikit-sikit. Astronomi. Sikit lagi. Ni apa kau bagi? Nes. Bukan. Organ. Ni. Jangan tambah pekerjaan. Sains. Ya. Okey, apa hukum kita belajar sains? Fardu Kifayah. kifayah. Wajib ke setiap individu tu belajar ilmu sains? Tak wajib pun. Jadi, sebahagian daripada kita lah. Betul? So, kalau tak ada orang belajar ilmu sains, dosa ke kita? Tak. Kalau tiada orang yang belajar ilmu sains, dosa. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya. Hani. Kak. Okey. Sama-sama. Okey, untuk nak nilai kefahaman kamu semua, saya ada soalan. Okey, soalan yang pertama, apakah maksud fardu ain dan fardu kifayah? Oh, okey. Apakah maksud fardu ain dan fardu kifayah? Siapa boleh jawab? Yang ini ada hadiah. Sedia. Adi dah angkat. Okey dah. 1, 2, 3. Okey, Adis. Adalah jawapan yang betul Okey, apakah maksud fardu ain dan fardu kifayah? Fardu ain sangat betul. Wajib dilakukan oleh setiap individu yang mukallaf. Kalau fardu kifayah satu tuntutan yang perlu dilakukan oleh sebahagian masyarakat secara kolektif. Tepat. Okey, soalan yang kedua. Apakah perbezaan utama dari segi tanggungjawab antara seorang individu dengan sesuatu kumpulan dalam melaksanakan ibadah fardu ain dan fardu kifayah? Siapa boleh jawab? Tak boleh jawab. Tadi saya tanya, kalian semua faham kan kita belajar apa? Faham. Jadi apa perbezaan utama dari segi tanggungjawab individu dengan masyarakat dalam konsep fardu ain dan kifayah ni? Contoh, kalau saya bagi tahu, saya bagi jawapan. Siapa nak cuba? Syuk. Ria. Sedap. Okey, Max. Okey, sila. Contohnya kaitan menjadi seorang guru adalah fardu kifayah kan. Jadi dia nak ajarkan pelajar ni untuk solat. Jadi kat situ kaitan dengan solat tu adalah fardu ain. Faham? Tepat. Tapi apa jawapan yang Aimee bagi tu betul, cuma kurang tepat. Siapa nak cuba? Contoh, kalau kita laksanakan fardu ain, hukumnya wajib ke atas ni. Kalau kita tak lakukan, apa? Siapa nak cuba? Cakap pasal tanggungjawab, hukum dan perbezaan dia. Masuk contoh. Ada special. Cakap cepat. Tanggungjawab untuk fardu ain ni, individu tu wajib. Hukum kalau dia tak buat berdosa. Kalau untuk fardu kifayah ni, individu tu tak wajib pun. Biar kalau tak semua buat, sebahagiannya buat tak berdosa pun yang tak buat tu. Jadi kalau tak buat, tak berdosa. masyarakat tu akan? Kalau semua tak buat berdosa lah. Ya, betul. Yeay! Okey, soalan yang terakhir. Okey, senaraikan 3 sampai
contoh amalan yang tergolong dalam kategori fardu ain dan fardu kifayah. Saya nak 3 contoh fardu ain, 3 contoh fardu kifayah. Okey dia. Dia. Ya betul. Fardu ain, Okey. menuntut aurat, Alright. salat fardu. Okey. Fardu kifayah. Fardu kifayah, urusan jenazah, Solat jenazah. dan juga najasah. Maksudnya urusan Okey, baik. Terima kasih. Okey, jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga semua dapat faham dan amalkanlah dalam kehidupan harian kita. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As.